Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian sister, kita hashtag cara jaga kereta. Yes, kata contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu sistem brake bagi kenderaan anda. Tak kisahlah anda guna kereta mana pun. Okay, so cerita dia tentang tarik handbrake. Bila tarik handbrake, lepaskan handbrake, dia pun bila kita mengundur ke depan dia akan bunyi ketang. Wow, ketang tu masalah negara, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so inilah punca dia, iaitu brake jam. Okey, ku sangkakan ini dipanggil kabel handbrake. So kabel handbrake ni seandainya mampu lagi berkeluar dengan jelas dan mantap, so maknanya dalam keadaan baik. Manakala kat sini masalah dia berpunca daripada brake pump ni, disebabkan dia jam, so dia tak mampu untuk membantu ke kasut ni bergerak. Gitu. So sebab itulah bila waktu kita mengundur ke depan ke selepas melepaskan handbrake, dia mengeluarkan bunyi katung. Jadi cerita dia kat situlah, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menservis kenderaan anda. Semoga lepas pada ni kenderaan anda sentiasa dalam keadaan terbaik dengan handbrake yang okey, dengan kategori kapasiti yang mampu digunakan oleh anda semua selaku pemilik kenderaan. Jadi good luck brother and sister, jangan lupa untuk menservis kenderaan anda.